Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. So, hari ini adalah pada 5 Mac 2026. So, kita nak melihat sedikit sebanyak pergerakan untuk hari ini. Baik, untuk FCPO kalau anda lihat sekarang ni, sesi semalam kita menjangkakan kita menanti ketika semalam di sini tau. Semalam ianya berada di sekitar sini. Okey, kita menanti sama ada untuk ianya pergi ke turning point A ataupun turning point B. Which is waktu itu kita tengok sama ada time frame 1 jam ataupun 30 minit lah. Okey. So, pada sesi malam semalam ianya telah pergi pun ke TMPB. Dan pergi ke TMPB dan ia pun menjadi sebagai this one. Dia memang pergi ke TMPB tapi dia punya body tu adalah yang boleh kata bukannya is a good yang kita boleh kata untuk ke arah bearish, okey. Kalau kita tengok 30 minutes, yes, boleh kata this candle boleh consider but another candle tu dia macam dah kata bentuk harami. Kat sinilah ada price action yang berlaku. Price action harami yang berlaku dekat sini. So sekarang ni breakout-nya dia tak continue ke bawah. Instead, pada, malam tersebut, dia just multiple inside bar, coiling inside bar lah, I can say this one. Dan pagi tadi ianya telah pun, break ke atas. Tapi this one pun doji, masih lagi bukannya satu movers, bukannya satu, orang cakap satu yang boleh menggerakkan market. Ini doji-doji ni adalah indecision. Market tak tahu nak ke arah mana. Kemudian pada jam 11.30 inilah yang menggerakkan market sekarang. So this one is, dia punya pergerakan semasa which is ke arah, bullish. Dan kalau anda lihat TMP pun, sekarang ni kita ada TMP yang baru dekat, before-nya breakout tadilah. So dekat sinilah TMP A dan di sini adalah TMP B. Turning point bawah, turning point atas. So ketika turning point atas ni, yang ini kita boleh kata solid lah. Ah, jap macam mana? Jap saya silap lukisan. Ini kita boleh kata solid lah. Sebab apa? Sebab ianya tiada upper shadow. Tiada upper shadow. Jadi mana kata ini kuat. Okey, benda ni kuat. So pukul 12 tadi lebih kurang. So sekarang ni ianya moving up lah. Meneruskan ke atas. Ke mana? Kita 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 expect pun maybe menuju gap ni ke ataupun 4250 is first resistance maybe 4250. 250 ataupun mungkin kita ambil big round number for 3000 4300. Cuma sekarang ni memang biasnya bullish lah buat masa ni. Okey. Jangan tiba-tiba nak counter sebab itu adalah satu yang berisiko. Unless you guys can sense something lah. For me the trend now is still in the uptrend punya mode. Based on current punya bacaan teknikal 30 minit. Kita tengok current punya movement lah. Okay. Turning point ni masih lagi biasnya adalah higher high. So meaning set is in the bullish punya mode. So maybe boleh tunggu dekat flip zone ni ke? Maybe. Boleh jadi. Dekat sini adalah salah satu flip zone yang anda boleh monitor jugalah. Okay, this one. Yang current punya breakout ni. So all the best. Kita jumpa di update akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.